So bila anda masuk kereta tadi, saya ulang, dia akan berbunyi. Jadi cara kita nak tukar bateri kita, kita mesti gunakan spesifikasi bateri yang dia dah beri ya. Okey. So cara nak buka dia, anda buka belakang ni. Nampak belakang ni kan? Okey, so tolak dia dan tarik. Okey. Tolak dia ke sini dan tarik dia. Okey, dia akan buka kan? So ini kunci ialah kunci keselamatan lah. Kalau bateri ni tak jalan, boleh pakai kunci ni juga untuk kereta. Okey, so bila kita dah buka ni, anda tengok tak ada bahagian ruang kat tengah ni, yang sini Okey, apa guna dia? Yang ni untuk kita buka bahagian dalam ni untuk tukar bateri Okey, so yang ni tekan tengah ni, masuk ke tengah macam ni. Okey, lepas tu pusingkan dia. Okey, kuat sikit. Okey, nampak tak? Sikit je pusing.